dalam penyertaan, especially terutamanya wanita muda Kelantan dalam kerja kemanusiaan hari. Camaran lah kita kata sebagai lagi wanita dalam dunia sukarelawan, dalam dunia kemanusiaan lah kita kata. Jadi mungkin Asma boleh sebut sikit lah sepanjang berkecimpung dalam dunia kemanusiaan ni, apa jurang paling besar yang Asma lihat dalam penyertaan, especially terutamanya wanita muda Kelantan dalam kerja kemanusiaan hari ini. Okey, baik. Jurang dia adalah keyakinan diri. Apa saya mention keyakinan diri? Ramai je nak join, ramai je nak ikut ni, kita pergi misi situ sini. Tapi tak ada keyakinan diri. Dia rasa dia ni, aku tak pandai. Aku tak boleh buat kerja ni. Aku tak boleh ikut tu. Aku tak boleh ikut ni. Hak tu silap dia. Sebenarnya kalau kita betul-betul nak join ni benda ni, kita akan ikhlas. Maknanya kita akan cokoh depan mata. Ibarat gitulah. Maknanya kita akan ada lah di tempat tu. Tak akan bagi alasan banyak. Ibarat gitulah salah satu. Sebab di atas niat kita, supaya ada saya atas niat. Kalau kita betul-betul nak benda tu, Allah akan permudahkan berlaku. Hak tu lah sebab dia. So jurang paling besar tu bukan daripada faktor luar, tapi sebenarnya adalah pada diri kita lah, maksudnya betul. Iaitu keyakinan sebagai wanita tu sendiri yang tidak meletakkan, kita panggil had restriction kepada diri sendiri untuk pergi lebih jauh.